Oh yo, dapat tahu orang hebat. Tekan ni, rezeki. Bel, jap. Itu scam. Jangan percaya. Ramai orang dah kena. Tapi kita dah letakkan maklumat peribadi kita dalam ni. Macam mana? Aduh. Penipuan digital semakin berleluasa. Skamer bijak meniru laman sah dan menyamar menjadi pihak berautoriti. Sampai beli barang tahu dekat satu akaun Instagram ni. Tapi nasib saya cek dulu nombor akaun tu dekat portal Semak Mil. Ramai rupanya yang dah kena tahu. Kalau saya tahu awal-awal, saya pun tak kata budaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang kita untuk mengambil hak orang lain secara salah. Menipu hukumnya haram. Dari segi undang, penipuan seperti ini boleh dikenakan hukuman bawah Seksyen 420 Kanun Kesisaan penjara hingga 10 tahun. Nak tahu tak? Sekarang saya guna voice call. Saya boleh tahu nombor tu scam ataupun tak. Saya selalunya akan cek dulu nombor akaun dekat portal Semak Mil. Korang boleh try lah nanti. Saya ada buat perkongsian di media sosial. Orang ramai kena sedar dan tak boleh mudah percaya. Saya ada buat laporan kat pihak BN dan polis. Mungkin duit tu dah dapat balik. Saya harap orang lain takkan kena. Dunia digital perlukan semua orang untuk bertanggungjawab. Jujur dan amanah adalah dua nilai penting dalam apa jua urusan termasuk dalam talian. Saya belajar daripada pengalaman. Sekarang saya akan lebih berhati-hati dan bekerja.